Apa khabar semua? Saya Husna, wartawan China yang pandai cakap bahasa Melayu, dan dalam program ini saya akan jemput beberapa kawan-kawan dari Malaysia ataupun di China, dan kesemua mereka ialah penutur bahasa Melayu. Dan hari ini kami ada jemput dua kawan dari Malaysia, iaitu Isa dan Fauzan, dan sekarang mereka bertugas sebagai wartawan di China. Jadi Fauzan dan Isa, sila memperkenalkan diri sendiri kepada kami. Okey, saya Isa Zubir, baru setahun jagung di negara China. Okey, baru setahun berkhidmat dengan kumpulan media China. Dan juga sebelum ini di Malaysia saya bekerja juga dalam agensi berita yang terkemuka. Kemudiannya saya bekerja dengan online platform lah, platform yang digital. Jadi kalau nak kata pengalaman saya di Malaysia, bolehlah, tak adalah lama sangat. Tapi kalau di negara China, baru setahun jagung lah. Hai, nama saya Fauzan Azmi. Ni hao. Salam sejahtera. Saya, kalau Isa setahun jagung, saya sebenih jagung. Saya baru 2 bulan saja berkhidmat dengan CMG. Di Malaysia saya berkhidmat dengan sebuah agensi berita terkemuka. Dan pastinya satu tempoh 2 bulan, satu tempoh yang sangat bermakna, sangat menarik sebagai saya seorang orang luar yang berkhidmat di China. Kerana sekarang Isa dan Fauzan, yang tempat yang anda bekerja ini ialah media, bukan media biasa di China saja, media terbesar di China. Dalam media terbesar di China tu ada apa yang anda nampak di dalam ini? Okey, ini menarik sebenarnya sebab waktu saya mula datang bekerja, lepas tu saya pun buat kerja, waktu rehat semua orang sudah keluar. Lepas tu saya tinggal di dalam pejabat. Jadi bos, Isa, anda tidak mahu pulang berehat dan tidur? Saya macam, hah? Iya, sekarang sudah waktu rehat dan juga boleh pulang dan tidur. Dan waktu tu saya macam, tidur? Saya terfikir macam tu. Nap? Ya, kan sekurang-kurangnya ada masa sedikit untuk tidur kan. Jadi sebab di Malaysia, kita macam tempat kerja saya tak adalah yang beritahu, okey, waktu rehat adalah untuk awak pergi tidur. Biasanya waktu rehat adalah untuk bergosip-gosip dengan kawan-kawan. Yang kedua ialah, saya agak terkejut waktu saya pergi pantry, saya nak ambil air. Jadi bila saya ambil air, saya tengok macam, kenapa tak ada air sejuk ni? Semuanya air panas. Dan semua kawan-kawan di pejabat ni, semuanya ada mug ataupun teko yang mana sudah ada teh di dalamnya, tanpa gula. Okey, tanpa gula, mereka bawa, mereka ambil air panas. Saya macam, air sejuk ada tak? Oh, Isa, di sini tidak ada air sejuk. Ya, tak ada. Semuanya air panas. Lepas tu ada seorang kawan saya di pejabat. Dia kata macam ni, sebab dia nampak saya minum air 3-in-1. Saya letak dalam tumbler, saya isi air. Lepas tu saya tanya dia, kenapa minum teh tak ada gula? Isa, rahsia kenapa saya kekal langsing, rahsia kenapa saya kurus, ialah setiap hari saya minum daun teh tanpa gula. Ini merupakan budaya di China. Apabila Fauzan datang sini, dia seperti satu dunia kecil yang mengumpulkan semua orang. Kita boleh nampak pelbagai bangsa dari pelbagai negara, dengan pelbagai bahasa, dengan pelbagai bentuk ras dan sebagainya. Nak cakap apa sebenarnya? Sangat menarik. Kalau kita datang ke beberapa negara, kita tengok di sini semuanya dalam satu atau satu dalam semua. Ini macam pertubuhan bangsa-bangsa bersatu lah. Semuanya berkumpul. Kita berkawan, semua menggunakan ni hao. Kita tidak pandai bercakap bahasa Mandarin, tetapi satu ayat itu merapatkan kita. Ada yang kata, ajar mengajar saya nin hao, ada yang ni ha, ikut orang asal. Tetapi untuk tempoh 2 bulan ni satu pengalaman yang sangat menarik lah. Sebab pertama sekali, apabila melihat rakan-rakan menguasai bahasa Melayu di pejabat, kita melihat penguasaan bahasa Melayu kalau bahasa pasar superb, sangat menarik. Cara mereka menyampaikan, untuk mereka bercakap kita sangat sopan. Betul. Kalau kita stereotype lah, kalau kita datang sini kita akan kasar, tapi mereka Fauzan, kita ada beberapa tugasan yang perlu dilakukan. Atau Fauzan, boleh tak tolong semak ini? Saya setuju. Bos? Bukan rakan-rakan. Semua. Bunyi kampung. Rakan-rakan yang menggunakan intonasi yang sangat polite. Sopan. Jadi Fauzan nak bercakap sebegini, nak bercakap naikkan suara pun macam takut. Mungkin cara Fauzan ni akan bawa cara Malaysia yang kadang-kadang kami cara pasar kami akan agak kasar. Jadi kami gunakan cara klasik. Cara
drama-drama klasik Malaysia, kita akan guna sangat. Okey, begini caranya. Ini bukan sebab saya nak tambah gaji ataupun nak tambah cuti ya bos. Tapi saya setuju sebab berbeza cara pendekatan rakan-rakan di pejabat antara di Malaysia dan juga di negara China ni. Biasanya kalau di Malaysia, sebab saya kerja di syarikat swasta juga, jadi kawan-kawan, wei sir, kau dah siap belum? Contoh. Wei sir, story ni macam mana? Macam tu. Contoh macam tu. Sebab kita macam dengan kawan-kawan. Tapi kalau di sini, saya ambil contoh salah seorang. Maaf mengganggu. Ya. Betul. Ataupun Ini saya selalu hand up message kepada Isa dalam WeChat. Saya every time saya nak memulakan dialog dengan Isa dengan maaf ganggu Isa. Maaf mengganggu Isa. Ataupun Isa sedang sibuk ke? Macam tu. Dan kemudian baru bertanya, Isa, saya nak tanya mengenai berita ini. Bolehkah Isa tolong semak? Saya macam, kenapa mereka baik sangat? Tapi sangat bagus. Saya rasa macam, mereka ni sangat polite dan juga sangat tersusun. Maksudnya mereka nak memohon bantuan, tapi diharapkan mereka tidak mengganggu. Sebab kalau mengganggu, mereka akan datang pada masa yang saya sudah tidak ada kerja. Macam tu. Bagi saya sangat-sangat saya terus rasa cair macam tu. Saya ada persoalan. Adakah semasa Husna belajar bahasa Melayu, mereka mengajar kesopanan untuk bercakap? Sebab kami di Malaysia kalau sebenarnya kerana saya orang yang sopan. sedap air ni sedap. Boleh minum. Tapi kan saya rasa ramai yang nak tahu juga. Nampak tak? Husna Cafe, tapi kita tanya Husna sebab saya rasa ramai nak tahu. Sebab kan mereka yang belajar bahasa Melayu 4 tahun, betul? 4 tahun. 4 tahun di universiti. Di universiti. Jadi apa antara yang diajar? Adakah termasuk juga macam adab, tata susila, budaya, cara untuk bercakap dan sebagainya? Betul, kerana kami mempunyai buku teks dan saya rasa semua bahasa Melayu yang kami pandai adalah daripada buku teks ataupun daripada pensyarah. Dan apa yang pensyarah ajar itu ialah mekan, mei, pean, yang macam itu. So, bukan saya dengan sengaja bisoban. Cuma saya tak tahu cara yang lain nak mengeluarkan bahasa Melayu. Tapi kekalkan sebegini. Sangat bagus. Walaupun Fauzan cuma 2 bulan sahaja, bekerja di sini. 2 bulan banyaklah pengalaman. Macam mana orang-orang di sini? Sangat baik. Dan bila saya datang sini, Nusrat tahu tak apa yang menariknya? Orang ingat saya adalah orang Cina berdasarkan rupa bentuk saya. Jadi apabila saya nak bercakap bahasa Mandarin, saya tahu ni hao je. Jadi bila nak beli barang, mereka akan cakap bahasa Mandarin kepada saya. Saya cakap, tapi Fauzan tak faham. Saya tak faham, tapi saya tetapi walaupun seperti mereka cakap, alamak mungkin susah nak cakap orang, tapi mereka membantu saya. Untuk warga asing di luar sana, jangan risau, jangan takut. Anda boleh datang sini, Kalau ada orang China dalam subway, dia ingat Fauzan ialah orang China, wajah orang China, dia terus cakap bahasa Mandarin dengan Fauzan, tapi Fauzan tak faham. Biasanya macam mana balas mereka? Balas dia. Ini menarik. Orang minta tolong. Okey, contoh ni adalah satu, saya pergi membeli barang. Saya membeli barang, saya akan buat senyap. Dulu saya pernah buat seperti seperti bisu. Tapi kalau saya keluar dengan Isa, bila orang tu bercakap dengan saya, Isa dan isteri, saya akan pandang. Pandang tu balik. Pandang Isa, pandang isteri, pandang balik. Pretend tak boleh dengar. Dulu saya pernah saya minta maaf banyak-banyak. Sebab ketika itu saya tu aktifkan mode survive. Ya, betul. Saya tak tahu nak bercakap. Jadi saya macam sudah faham lah. Kerana sekarang baru habis tahun baru Cina, cuti tahun baru Cina di sini, dan saya tahu Isa dan Fauzan tak ada pulang ke Malaysia. Sebina cuti ini 8 hari cuti. 8 hari cuti tetap di Beijing. Jadi macam mana? Lausu? Kita pertama sekali kita ingat balik ucapan kita. Kami praktis cara mengucap selamat tahun baru kepada rakan-rakan di China. Kami di Malaysia kami akan guna kongsi facai. You tahu tak apa maksudnya kongsi facai? Dulu waktu kecil di sekolah kami kongsi facai mudah kaya. Kami akan kongsi facai, sinye kuala, wan shi ru yi, yan yan you yu. Wow. Nanti kalau ada orang ingat Fauzan orang China lagi, dia cakap apa-apa bahasa Mandarin dengan Fauzan cuma
No matter apa dia cakap, Fauzan tu cakap Confirm, kongsi Mas. atas. Sini Kuala. Sebenarnya sebelum kami pergi ke Summer Palace, sebab kami dah buat rancangan. Okey, sebab cuti 8 hari. Kan? Kalau di Malaysia kita cuti biasanya sehari 2 hari. ataupun kita akan ambil tambahan cuti. Tapi kalau di sini cuti selama 8 hari guys. Jadi biasanya mereka akan manfaatkan untuk balik ke kampung atau bercuti bersama keluarga. Apa yang kami buat ialah kami plan macam mereka akan bercuti. Jadi kami nak buat apa? Takkanlah nak duduk rumah aja, kan? Jadi pada malam makan besar tu, kami pergi ke Chenman Street. Kami pergi ke Chenman dan kami ingat kosong. Rupa-rupanya sangat ramai orang. Kan? Ya, sangat ramai. Dan juga kami beli baju di sana. Dan akhirnya kami pergi ke Summer Palace memakai pakaian tradisional Cina. Dan kami sahaja yang pakai baju tu. Tiada orang yang lain yang pakai perancangan ini. ni siapa? Isteri Isa. Kita perlu pakai baju tradisi Cina sempena tahun baru Cina. Jadi bayangkan dari tempat kita ini pergi ke Summer Palace. Orang semua Semua tengok. 2 kali. Betul ke ni? Tapi saya dah tanya kawan-kawan. Mereka kata biasanya pakaian tradisional yang klasik tu mereka akan pakai pada malam tahun baru tu waktu makan besar, dan keesokan harinya mereka akan memakai pakaian baru yang bersih dan juga wangi. Tak kisahlah pakai baju apa-apa pun, tapi mestilah pakaian itu pakaian yang baru. Jadi bila kami boleh katakan satu-satunya yang pakai pakaian tradisional, waktu nak pergi ke Summer Palace tu kami macam, oh my god, semua pandang kita. Tapi saya rasa bangga. Kan? Itulah bagus. Saya seperti Fong Sayuk. Yang Ip Man. Kung Fu itu. Yes, Kung Fu. Siap kita beraksi macam macam cerita Ip Man kan dia letak something semua dia di dalam pakaian mereka. Jadi macam itu adalah perasaan memakai pakaian tradisi. Selain Isa dan Fauzan dan isteri Isa, tak ada orang yang lain yang pakai baju yang itu pada hari itu. Tapi betul-betul anda semua ada menyambut Tahun Baru Cina dengan cara tradisional yang betul. Kerana waktu saya kecil, setiap kali kalau sampai hari yang pertama untuk Tahun Baru Cina, ibu akan suruh kami semua orang mandi dengan baik-baik kerana kami kena pakai baju yang baru beli, wangi-wangi, yang cantik-cantik. Saya rasa lebih 10 tahun dah saya tak ada mengikuti cara tradisional ini. Kerana pada mungkin masa dahululah tak begitu bagus dalam taraf kehidupan. Mereka perlu mengumpul duit. So kena jimat duit dan sampai hari yang paling penting iaitu Tahun Baru Cina, baru berpeluang membeli hadiah untuk diri sendiri dan juga untuk ahli keluarga, iaitu membeli baju baru. Tapi sekarang everyday, bila-bila saya mau beli, saya boleh beli. Nampak tak? Maksudnya Husna dah kaya sekarang ni. Lebih kaya berbanding dengan 10 tahun yang lalu lah, of course. Jadi itulah mungkin juga sedikit sebanyak mengubahkan adat resam tradisional kami. So Isa dan Fauzan, hari itu you memang ada menyambut Tahun Baru Cina dengan cara yang betul. Jadi seterusnya kita masuk ke program yang terakhir, iaitu saya ada minta Fauzan dan Isa menyediakan satu gambar ataupun video masing-masing dalam album sendiri dan nak beritahu kami apakah cerita mengenai gambar ini. Jadi mungkin Isa dulu. Okey, mari kita cuba lihat. Inilah gambar handsome-nya. Okay, handsome. Inilah gambar dari Isa. Jadi apa itu Isa? Okey, saya tak terfikir untuk datang ke China sebelum ni. Maksud saya ialah saya tak terfikir untuk menjejakkan kaki saya di tembok besar China. Tembok besar. Semua orang mesti ada cita-cita dan juga impian untuk jejakkan kaki ke Seven Wonders of the World. Jadi ini merupakan Sumatai punya Sumatai, tembok besar Sumatai. Jadi bagi saya ini merupakan pengalaman yang sangat menarik. Tak semua orang boleh naik ataupun panjat ke Great Wall ni. So far saya dah pergi 2 tempat. Saya rasa Sumatai paling lawa. Okey. Ini cantik. View ni sangat cantik. Ya, view dia sangat cantik. Model dia sangat handsome. Jadi kalau nak ke sini sebenarnya boleh naik cable car sampai ke level 5. Macam saya daripada bawah jalan kaki saja sampai ke level 7 macam tu. Dan waktu saya datang, yang menariknya ada tasik yang luas di tepi, semuanya beku. So kita, oh my god. Cantik sangat-sangat. Mari kita cuba lihat apakah gambar yang tadi pada Fauzan. Wow. Mana saya? Mana Fauzan? Mana ada Fauzan? Budanya saya ketika itu. Okey, ini adalah daily. Macam tak gembira. Bukan. Macam tak senyum. Kenapa dia nampak sedih di situ? Lapar. Macam tak gembira. Okey, inilah delegasi Malaysia waktu kunjungan ke
melawat beberapa organisasi media di China pada tahun 2014 seperti yang saya ceritakan. Gambar lama lah. Ya, ini dah di CRI pada waktu dan ketika itu. 2014? 2014. Sebab itu saya kata saya pernah datang ke CRI pada waktu itu dan orang kata terfikir dan terdetik suatu hari nanti mungkin saya akan bekerja di sini. Dan selepas 10 tahun mungkin Fauzan begitu dan seginilah. Sebenarnya kan bila saya tengok balik bukan sedih macam berdebar-debar. Sebenarnya macam saya tak pernah sangka saya akan datang kembali menjejakkan kaki di bangunan CRI dan ketika ini dikenali sebagai CMG, satu konglomerat media terbesar di China. Siapa sangka 10 tahun lepas saya datang dan ketika ini saya menetap di sini, bekerja di sini, mencari makan di sini dan bersama-sama berkongsi, menimba ilmu bersama-sama rakan-rakan, give and take, menang-menang. Dan beginilah Fauzan sekarang. Dia nampak perbezaan 10 tahun yang lalu bagaimana? Yang ini lagi handsome lah. Ya, dulu pun handsome, cuma dia sedih. Tapi sekarang dia handsome, dia gembira. Saya rasa saya macam Jackie Chan ada. Macam Mana ada Jackie Chan Fong saya. Fong saya pun ada. Sangat masa begitu pantas. 10 tahun yang lepas, pejam celik. Sekarang saya berada di sini. Jadi gambar terbaru tak ada? Gambar terbaru ada. Ada tak gambar terbaru? Tapi tak apalah, nanti kita kongsikan untuk episod begitu. Okay. Episod akan lain. Semua orang yang berani datang ke tempat yang baru, pergi ke environment yang baru ialah orang yang berbaloi di Puci. Dan saya juga nak mengucapkan terima kasih kepada Isa dan Fauzan. Terima kasih mengopi bersama dengan Husna dan berkongsi cerita-cerita yang menarik di negara ini. Terima kasih dan harap nanti kita boleh berani dan juga mempunyai harapan dan juga akan lebih gembira. Okey, terima kasih Isa dan Fauzan. Okey, sama-sama. Terima kasih Husna. Terima kasih.